Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat udang goreng padu. Tunggu apa lagi? Jom kita buat. Let's go. Okey, first kali potong 5 biji cili padi. Potong kecil-kecil macam ni. Seterusnya 4 ulas bawang putih pun cincang halus. Dan seterusnya ialah daun bawang. Panaskan minyak, kita goreng udang ni sehingga bertukar warna kemerahan dan letak sedikit garam. Dan gaul rata sampai dia masak lah. Kemudian minyak yang tadi tu kita tumis bawang putih dan cili padi sehingga dia naik bau. Dan kita masukkan semula udang yang kita telah goreng tadi. Gaul rata. Seterusnya masukkan 1 sudu kecil kecap masin, sos tiram, perasa secukupnya. Dan gaul bagi rata, bagi dia meresap segalanya di dalam isi tu. Dan masukkan pula daun bawang. Masakkan seketika, jangan sampai layu sangat daun bawang tu. Dah siap untuk dihidang. Makan ratah dengan nasi putih memang padu. Ingat makan, ingat rasa.